Tidak ada amalan yang mana dilakukan pada Yauman Nahri, hari nahar ataupun hari raya Aidil Adha yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala selain daripada menumpahkan darah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan yang saya kasihi, tiap-tiap tahun umat Islam akan menyambut hari raya Aidil Adha atau lebih sering disebut Hari Raya Haji, yang mana pada bulan inilah kita akan melihat jutaan umat Islam akan berkumpul di Kota Mekah untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, iaitulah ibadah haji. Akan tetapi tuan-tuan, ia tidak terhenti pada ibadah haji sahaja. Ada lagi satu ibadah yang mana ia juga sangat mulia dan kita akan laksanakan pada 10 hingga 13 Zulhijjah, iaitulah ibadah korban. Sahabat-sahabat yang saya kasihi, Nabi SAW pernah bersabda, "Ma amila adami min amali yaumin nahari ahabba ila Allah min ihraqid dam." Tidak ada amalan yang mana dilakukan pada yauman nahri, hari nahar ataupun hari raya Aidil Adha yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala selain daripada menumpahkan darah. Ini bukan membunuh orang tuan-tuan, tetapi makna daripada menumpahkan darah ini adalah menyembelih binatang korban. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sangat suka dan cinta kepada hamba-Nya yang melaksanakan ibadah korban. Kerana itulah tanda syukur kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki kepada kita selama ini. Tuan-tuan, jika kita baca sirah baginda Nabi SAW, maka kita akan dapati bahawa Nabi SAW hidup dengan sangat sederhana. Rumahnya tidak besar. Akan tetapi apabila masuk bulan haji, Nabi SAW akan melaksanakan korban dengan sangat meriah dan akan pilih binatang korban yang terbaik dari kalangan yang terbaik. Tuan-tuan, bila cakap terbaik, makna kata nilainya pasti tinggi dan sangat berkualiti. Maka sebab itu tuan-tuan, tengok balik diri kita. Kalau kita ni musim haji nak buat hari korban, kita pilih lembu pun kecil-kecil je, halus-halus. Kalah kita dengan orang Bangladesh yang duduk kat Malaysia ni. Mereka pun cari lembu yang besar-besar. Nah, inilah yang perlu kita perbaiki bersama. Bila mana kita buat ibadah korban, kita bukan semata-mata asal buat sahaja ataupun ala kadar sahaja, tetapi buat biar bersungguh sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita, memberikan petunjuk kepada kita untuk melakukan perkara-perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan seterusnya melayakkan kita untuk masuk ke dalam syurganya yang tertinggi, iaitulah syurga Firdausi. Allahumma amin. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.